sampai kat Taman Lavender. Jom. Ya, kami dah masuk Taman Lavender. Ini dia bunga-bunga keindahan. Kita gerak balik jalan lagi. Taman Lavender. Jom kerja apa yang ada. Bunga di sini segar-segar. Ini bukan bunga ni, bunga plastik ni, bunga ori. Jom kita kerja apa di dalam. Amazing. Ini dia salah satu tempat destinasi yang ada kat kamera lah. Kalau korang datang terus ke Taman Lavender. Tiket itu jangan di sana. Kita naik atas. Ini destinasi yang perlu kita lawati. Jom. Inilah di puncak apa ni, Taman Lavender. Bunga-bungaan begitu saja. Kita try puncak atas, ada strawberry. Maybe boleh petik kot. Jom. Saya berada di atas. Di atasnya ada satu orchid, Taman Orchid. Cuba kita dekat orchid ni. Ini bukan plastik, dia ori je. Yang mana peminat orchid ni bolehlah datang sini. Jom. Pakai terma. Ini salah satu orchid yang cantik eh. Maybe orchid rama-rama kot ni. Hai orang. Okay, di sini ada salah satu tarikan rumah. Rumah apa ni? Brazil. Maybe ini apa ni? Australia ke? Britain. Britain. British. British.
British, China, Malaysia, Bangladesh. Okey, terjahal. Inilah puncak teratas sekali Taman Lavender ni. Tengok pemandangan dia cantik. Yang baru nak masak boleh makan terus tu. Masam. Dekat Taman Lavender ni salah satu cerita dia ada ikan masak. Taman ikan kap dan ada air pancur. Okay. Kalau rasa lapar ada Hotel Lavender, pemandangan dia sini. Ini dia punya view. Oh, cantik. Ada shopping Lavender, Taman Lavender ataupun Lavender Garden. Boleh anda membawa bantal-bantal. Apa hal membawa pula teh? Patung-patung. Membeli, membawa. Ringgit. Oh, tak ada singgit. Banyak boleh untuk buah tangan. Kalau rasa tak nak makan strawberry, boleh makan dia ni. Harga dia pun murah je. Berapa? Murah. RM2. RM27. RM2.70. Yang ni. Lavender. Cameron Lavender. Kain dia pun memang bukan hampir ni. Baik ni. Okey, siapa datang? Selamat berkunjung di Cameron Highland. Kalau berkunjung di sini, macam-macam ada kat sini. Ini dia punya ni. Gerai-gerai. Sebelum balik beli dulu dia punya cenderamata ke apa ke. Cap ada, macam-macam ada. Best tempat sini. Ini sebelahnya taman. Okey, jumpa lagi di episod akan datang. Tata.